Main kutu tu gana? Berambat kutu ke? Lah, mu dah tahu ke? Berambat kutu. Benda mu suka-suka. Salah ke? Beres ajak. Mula. Kalau mi, tadi tu kacau mu lagi, kau buang kaku deh. Beres orang. Jumpa mula semua. Beres. Baik molek mu wang. Padahal baru kena gitu. Lain macam mu. Kenalah baik ke? Nak ejah adik, kenalah ejah abang ye lu. Ke gana? Hehehe. Adik? Oh lah. Duk ingat ke? Makan semut banyak ingat mu ni. Pala agak duk ingat. Ho ambil order minum ABC kita tu lah. Oh. Cih, Mung Ning. Ada niat lain rupanya. Kenapa benda membisik-bisik dua orang tu, ha? Kata ke aku lah tu. Kata ke Mung. Nak buat kenapa? Duk boleh skepen benda pun, boleh lah. Boleh kenapa? Boleh berambat kutu. Dah habis-habis lagi jeput ni. Mung lah pelik. Bajet-bajet tahu. Kena mampu saja dengan orang hawahi mampu orang. Dah tahu sungguh. Nak gana. Dah tahu. Tanya daripada awal. Ning, orang masuk bak lain dah. Mung baru nak tanya main kutu tu kenapa. Salah lah tu. Cikgu Mak dah masuk. You kabur aku tadi. Kenapa pula? Sungguh. Suara rebok lah tu. Tepik. Mu orang. Aku kabur tak percaya. Nampak macam bukan nipu ngak ke aku ni? Berapa pula mu bok? Tepik. Cikgu Mak, ya dah masuk hari ni. Ya kabur aku adik. Ya dok. Wah, kemah. Sebab kenapa dah masuk? Doa aku. Mu syuarat ko. Ya cuma bagi kerja koloh je adik. So kita buat. Pacerah dah masuk. Cikgu Mak. Jeng. Doh, nda lagi. Poteng lah. Hadiah bijak. Hehehe. Poteng pa balik lah hok. Lepak rumah aku lah. On. Doh, tunggu kenapa hilang? Tembul lalu lah. Rik. Makari abo. Hari salah. Hari janji lepas ni. Hari dok kan buat perangai lagi. Boleh buat sakit hati abo. Holah. Mah ke abo juga Hari. Abo dok salah langsung pun Hari. Hari je salah. Makari abo Mu dua orang je awang. Lang. Aku dok rasanya. Berapa pula Mung? Rik. Biasa Mu lah beria kali daripada aku. Kalau bak poteng-poteng kenapa? Ada anda wang. Cuma rasa macam serik dah tak? Serik? Lain macam Saimung. Lang. Berubah molek. Mesti pasal mareng lah tu. Pasal benda lagi. Kan betul aku kabur. Sebab Mung aning. Tengok saja Saim kena denda mareng. Pas berubah terus Mak Rik. Mung Ning, dah habis-habis nak salah ke aku. Akulah hok salah. Mung tu dok. Tahu pun aku. Dah apa lah. Biar Mak Rik. Doh, dok lang. Aku beres je. Dah pergi lah.